Satu hari, satu masalah. Kita berjumpa lagi. Hari ini saya nak share sikit satu benda. Saya rasa topik ni sangat menarik. Sebab apa? Tadi ada satu situasi. Situasi ni saya rasa sangat seronok untuk saya share. Ada dua orang pakcik, dia tengah bersembang dekat kedai makan. Dia bersembang dengan pasal satu brand cat yang sekarang tengah naik tau. Tengah naik. Brand tu adalah SmartPaint. Yang seorang pakcik ni dia cerita, aku baru mengecat rumah. Rumah dia pakai cat harga 100 lebih. Yang seorang pakcik cakap, mahalnya. Aku beli baru 70 lebih. Cakap, beli dekat kedai mana? Beli dekat kedai yang sama. Okey, dekat sini berlaku pertelagahan di mana seorang ni ingat dia kena bayar harga lebih daripada pakcik ni, dia kena tipu. Sebab apa pakcik ni pakcik favourite datang kedai tu? Tapi sebenarnya bukan. Untuk pengetahuan korang semua, kalau setiap brand cat ni, kalau kita cakap brand SmartPaint tu, dia adalah brand. Yang dijual bawah brand tu adalah produk. Untuk lagi senang korang faham, kita ada, kita ambil brand kereta. Proton. Okey, dekat bawah Proton ada produk dia. Kita ada start dari kereta Saga, Persona, Perdana, X50, X70, X90 dan terbaru kita ada Proton EMS. Betul tak? Okey, jadi yang sekarang pakcik berdua ni sembang adalah sebenarnya produk. Tapi diorang tak faham, diorang cerita pasal brand. Okey, lagi sekali saya nak ingatkan, bila kita bayar satu barang, macam contoh kita beli kereta Proton Saga. Harga Proton Saga. Tapi kalau yang sebelah ni dia beri Proton X90. Harga Proton X90. Dua-dua walaupun ada 4 tayar, walaupun berbumbung, walaupun boleh pergi ke destinasi yang sama, perbezaan dia adalah dia punya performance. Dia punya keselesaan. Jadi, pakcik ni dia tak faham tau kedua-dua perkara ni. Jadi, yang sebenarnya kalau korang nak tahu, bila kita beli satu produk ni, kita kena faham apa performance yang kita nak. Kalau yang tadi, mungkin murah tadi, mungkin dia kapur, mungkin dia tak ada boleh lap apa semua. Berbanding dengan yang baik punya tadi, yang pakcik lagi satu beli ni, dia kotor boleh lap, dia kilat, dia ada anti-fungus, dia ada antibakteria. Jadi, memang bezalah harga. Tadi yang pasal tadi saya tak campur lah, biarlah dia orang gaduh tu. Tapi untuk korang kena faham situasi ni memang ada, memang berlaku. Jadi kalau korang tak nak pening-pening lah, korang boleh search je apa itu SmartPaint. Dan kalau tak nak pening-pening, kami pun ada jual SmartPaint. Korang boleh tanya sebarang pertanyaan tentang SmartPaint. Sebab apa? SmartPaint ni adalah satu cat yang tengah naik. Dan satu-satunya cat yang ada sijil SIRIM. Okey? Jelas ya? Satu hari, satu masalah selesai. Kalau ada sebarang pertanyaan ataupun permasalahan, boleh komen dekat bawah. Terima kasih.